masalah zakat, duit kita duduk dalam tabung haji. Duit kita simpan dalam tabung haji ada 50,000. Tak sedap 50,000. 500,000. Baru nampak ilis sikit tak. Oh, buat kita ni mana-mana. Juta. Kalau nak juta kena pergi seberian. Baik. Mengikut dalam apa yang telah diisytihar oleh tabung haji, bahawa duit yang kita simpan dalam tabung haji itu telah dibayar zakat oleh tabung haji bagi pihak kita, pendeposit. Maknanya kita tak payah bayar dalam zakat hak tu. Hak lain, hak ada rumah kena bayar. Dia nisab zakat, kalau tak silap ananya, untuk tahun ni 20,000. Siapa dia simpan duit dia 20,000 sampai ke setahun tak pasal, kena zakat. Jadi hak ada hak di tabung haji 50,000. Hak rumah ada berapa? Ada 10,000. 10,000 ni kena zakat ke tak? Pasal apa tak kena? Dengar ni. Dia jawab. Ni tengah sedap ni. Pasal apa tak kena? Jawab. Baru nak suruh faham balik. Tak cukup nisab 10,000. Nisab 20. Ni satu. Inilah kepincangan yang ramai terjadi. Semua harta kita ada kena capur. Kena capur. Hak duduk dalam tabung haji 50. Hak duduk bawah batas 10,000. 60. Nah. Hak kita pergi pinjam ke anak saudara buat beli motosikal 10,000. 70. Hak duduk mana lagi? Hak duduk dalam B lain pula tak. Kita kena capur semua. Jadi semua 100,000 duit kita, 50,000 telah dibayar oleh tabung haji, tak payah bayar tu. Kita bayar 50,000 hak ada lagi. Jangan ada ramal lagi tu. Dia kata, "Ustaz, duit saya dah tabung haji belakang dah. Hak rumah ni hak tangan ada 10,000 ya, tak cukup nisab." La. Kena capur semua sekali baru jadi nisab. Jelas tak tu? Kena capur. Cuma masa nak keluar, hak dia buat keluar dah, kita tak keluar dah lah. Dia tak keluar 2 kali, tak ada 2 kali zakat dalam Islam ni. Sekali je zakat. Kalau tinggal 10 kat 10 lah. Mana 10,000 tu dia punya 1/40. Kalau 10,000 dengan apa ya lagi? Itu ya zakat hak kita keluar sebab hak dalam tabung haji telah dikeluar oleh tabung haji. Tapi kena capur. Jangan tak capur. Sedaplah tu bunyi gitu tak apa dah tu. Mana faham tak jelas. Baik.